Lepas tu kalau hujan pula tak berhenti, hujan pula tetap. Jadi bila mana mengadu jadi banjir, maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah dan Nabi mengisyaratkan dengan tangan seolah-olah menghalau awan itu pergi ke tempat yang sepatutnya itu hujan, jangan tunggu banjir di kampung. Nabi pun angkat tangan, tuan doa ni tuan boleh hafal dan tuan boleh hafal dan minta dengan Tuhan kalau banjir. Kemudian isyarat ke langit. Isyarat ni seolah kita halau awan yang pergi ke bukit-bukit, wadi-wadi, lembah-lembah. Ya. Nabi pun doa. Sambil Nabi pun tok tangan langit, Nabi kata, Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, hujankanlah di sekitar kami. Jangan timpa hujan ni banjir di atas kami. Nabi berdoa. Banjir seminggu. Lepas pada berdoa, Allah makbul, maka hujan itu pergi tempat yang sepatutnya. Tak banjir lah. Jadi maknanya bila mana turun hujan tuan, beraya lah tuan orang Arab. Kenapa? Hujan negara Arab ni. Saya dulu semasa duduk berada di Timur Tengah adalah 4-5 tahun. Hujan 2 kali, 3 kali. Hujan tu biasanya berlaku perubahan ketika mana untuk berubah musim. Daripada musim panas ke musim sejuk. Daripada musim sejuk nak pergi kepada musim panas. Adalah hujan. Setahun tu berapa kali je. Jadi kerana hujan ni jarang-jarang, bila mana turun hujan tuan, Allah bersorak tuan. Boleh mandi air hujan. Dia orang pula mari ke Malaysia pula Nusantara, hujan banyak pula ni. Kat sana payah jumpa hujan. Tempat kita pula hujan sentiasa hujan. Sebab apa berlaku itu tuan? Sebab Tuhan buat dunia ni ialah ada garisan tengah ni. Kebetulan garisan tengah itu termasuk negara kita. Kita mengaji juga kan geografi. Garisan khatulistiwa. Kita dah ingatkan bahasa Mak Saleh khatulistiwa. Khatulistiwa. Bila mana kita mengaji Arab, rupanya bahasa Arab. Khatul istiwa ni ialah al-khatul istiwa. Al-khattu